Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi Abang Din. Okay, hari ini Abang Din bersama dengan peserta Tembikar Kampung Ubai, Cik Aib Uzuddin, untuk kita berkongsi bagaimana cara untuk kita memilih tembikar yang sesuai untuk dimakan. Mula Ustaz. Okey, kalau kita nak tahu macam mana apa pun bentuk buah tembikar yang sesuai untuk dimakan ataupun yang masak di kebun yang fresh, kita tengok warna dia, kekuningan dia agak pekat berbanding dengan buah tembikar yang masak di peram, warna kuning dia agak suram. Betul Cik Ayah? Betul. Setakat ni kalau kita memetik buah di kebun pun kita berpandukan inilah untuk kita meniaga di depan di kedai di Kampung Ubai, kita akan petik yang kekuningan pekat ni untuk kita buat jualan harian. Kalau untuk kita lepaskan kepada perai-perai, selalunya kita akan petik yang macam inilah untuk diperam, sebab dia orang perlukan perjalanan yang jauh dan perlu simpan. Sebab dia orang akan ambil 3-4 hari satu kali ataupun seminggu satu kali boleh ambil buah. Jadi buah yang macam ni lebih bagus untuk dimakan petik hari ni boleh makan dah. Cantik untuk dimakan hari ni dan seterusnya sampai 1 minggu ke 10 hari. Yang ini boleh berpecah ke 2 minggu ke 20 hari. Cantik dan sedap untuk dimakan.